Assalamualaikum. Okey, belum habis lagi baca ni pesan Hamka kepada pendidik. Okey, guys, saya nak kongsi satu lagi tips, satu lagi rahsia macam mana anda yang nak pergi interview kerja ni boleh dapatkan, impresskan para panel yang duduk depan anda tu. Okey. Benda ni simple sangat. Okey, benda ni sepatutnya menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita yang kita boleh bawa dalam during the interview session. Okey. Tips kali ini adalah anda tolak kerusi apabila selesai anda menghadiri interview tersebut. Okey. So anda duduk dekat kerusi, okey, macam biasalah. Duduk and then tangan tu jangan begini tangan jangan begini, tangan tu dekat bawah itu pun satu tip juga. Dan apabila anda telah selesai interview tu dan ucapkan terima kasih semua, terima kasih tuan, terima kasih prof, anda bangun dan anda tolak balik kerusi yang anda duduk tu, masukkan ke dalam sikit, dalam meja tu sikit. Okey. Benda ni kan simple, saya bagi contohlah. Kalau anda makanlah dekat rumah, alright, anda bangun, anda nak pergi basuh pinggan tu semua, sepatutnya anda tolak balik kerusi tu, masukkan ke dalam. Okey, anda pergi makan dekat rumah kenduri ke, anda pergi makan dekat restoran ke, kedai mamak ke apa ke, amalkan tabiat ni. Okey, bila dah bangun tu, tolak balik kerusi tu, masuk ke dalam. Okey, sebab apa? Waktu interview ni, inilah yang dipandang oleh panel. Okey, kalau saya jadi panel interview, saya akan tengok benda-benda macam ni. Okey, sebab ini satu sikap manusia. Ini satu yang saya tengok dari sudut adab dia. Okey, anda memikirkan bukan sahaja tentang diri anda tetapi juga tentang orang lain. You are not thinking about yourself only. Bukannya aku dah duduk relax, orang lain tolak nanti kan. Anda fikirkan tentang orang lain. Okey, benda-benda kecil ni akan menjadi point dalam interview anda tu nanti, right? So amalkan. Kalau tak nak buat dalam interview, dalam kehidupan anda pun buatlah. Lepas ni kalau dah bangun daripada tempat duduk tu, masukkan kerusi balik. Cantik.